Kenapa Melaka masih teruskan rumah terbuka seperti ini? Saya ambil maklum dalam suasana sekarang, kita perlu lebih berhemah, cermat dalam berbelanja. Tapi saya teliti dan saya dengar, dalam masa yang sama, saya kenangkan masih ada lagi kalangan rakyat kita tidak berpeluang menyambut hari raya seperti orang lain. Ada yang serba kekurangan, ada anak-anak hanya mampu melihat orang lain bergembira. Sebab itu saya katakan kepada pegawai-pegawai saya, kita teruskan, kita buatkan, kerana bagi saya majlis seperti ini bukan sekadar makan-makan, tetapi tentang rakyat, tentang kebersamaan, tentang memastikan hubungan di antara pemimpin dan masyarakat sentiasa dekat, dan inilah roh Melaka sayang rakyat yang sebenarnya.